sangkut sana, ada sangkut sini. Hari ni kita naik ambil buluh sekali lagi. Nak boleh tinggi tu, ya Allah, buluh tu nampak tak pucuk sebelah sana tu. Dia tinggi sampai habis tenaga nak boleh naik sampai kat atas pucuk. Dia dah beratus tahun dah, memang tinggi lah. Dia orang dah potong-potong atas tu. Akhirnya kita dah siap pintu pagar hari ni, main gate. Alhamdulillah. Tadi orang tu pun dah datang tengok. Kita suruh welding untuk tempat nak sangkut gate tu kan. So dah dapat dah. Dia bulu duri ni kalau kita ambil, dia tak sama macam bulu beting tau. Bulu duri dia tak makan bubuk. Kalau kita ambil yang tua agak lah, so cantik lah. So frame dia kita pakai kayu cenerai. Kayu cenerai dia teras, dia lebih kuat. Dia lebih kuat. Dia berat sikit lah. Kalau besar-besar lengan pun kita rasa dia punya berat dia tu. So dah ambil bulu duri tu, bawa balik. So kita potong-potong-potong. Kena rajin lah, kena katam belah satu-satu macam ni, kan. Nak belah satu-satu. Lepas tu kita orang panggil apa ni, lupa dah. Ya Allah, bingkai dia tu. Bagi dia tutup tempat tu, bagi dia kemas lah. Dia kapit. Dia nak kapit dia tu kan. So kita pasang. So letak kat sini pun kita akan spray ubat anai-anai juga, untuk just in case lah kan. Just in case. Sambil-sambil tu tadi balik, dah habis tenaga dah nak tanggung balik tu. Gagah juga tu. Misi rumput sikit, ambil pellet bawa masuk siap-siap. Sebab takut anai-anai, so pellet kena bawa masuk siap-siap. Spray ubat anai-anai siap-siap pellet ni. Jauh sana tu yang takut makan anai-anai. Ni dah kita dah lapik-lapik tu, cantik lah kan. Dah lapik tu memang cantik lah. Kita lapik ni saat nanti kita akan start buang paku, ambil kayu dia. Nanti kita ada lah plan nak buat tu. Tinggal lagi nak cari tunggu kayu untuk nak buat kerusi kita punya coffee table ni, kan. Banyak lagi nak buat ni, sikit-sikit tu tak siap lagi tu. Kayu besar nak kena cari tinggi tu. Nak buat bar punya ni dengan dapur kayu. Baru steady farm. Kita buat ternak ayam pun nanti betul Ina datang ke apa, semua steady sikit lah, kan. Kita akan completekan kat sini. Betul-betul akan nampak apa yang kita angankan. Tapi yang kita angan tu kena bertindak lah. Bukan kata kita angan saja, tak. Apa yang kita rasa nak buat, kita bertindak. InsyaAllah akan jadi kenyataan. Ya, Alhamdulillah. So kalau siap dah lah tu, so kita pasang. Siap. Ya. Yeah.